Assalamualaikum semua. Okey, aku sebenarnya nak tengok cerita ni. Cerita yang dikatakan pelakon Akasha yang apa, dia punya dialog tu, yang mengaku dirinya Tuhan, kan? Aku tak beranilah nak cakap apa dialog tu, kan? Tapi korang faham lah cerita apa. Pelakon Akasha, dia melontarkan dialog, aku adalah Tuhan, iaitu Allah lah. Jadi sebenarnya zaman dulu, di tahun zaman-zaman filem hitam putih lah, korang pernah tengok tak cerita Isi Neraka, lakonan Saleh Kamil? Dalam filem tu, dia mencabar kekuasaan Allah, kan? Kalau korang perasan, ada dialog yang mencabar kekuasaan Allah. Jadi selepas dialog tu, arwah Saleh Kamil ni dia menggigil tau. Dia menggigil. Lepas tu dia jatuh sakit, kan? Selepas dia melontarkan dialog tu, dialog yang mencabar kekuasaan Allah tu, di dalam filem Isi Neraka, sesudah syuting filem tu dia sakit. Arwah Saleh Kamil sakit. Dikatakan dia menggigil, ketakutan, dan kemudiannya sakit, sehinggalah beliau meninggal dunia. Dan tak dapat dinafikan lah, arwah Saleh Kamil mungkin dia macam mana nak cakap, mungkin dia sakit adalah asbab kerana dialog dalam filem Isi Neraka. Arwah Saleh Kamil sebenarnya tak berani tau, tapi disebabkan tanggungjawab sebagai seorang pelakon, dia terpaksa melakonkan ataupun melontarkan dialog tu. Dan sekarang drama yang ditayangkan dekat View, Walid, title dia Walid, kan? Arahan Erma Fatimah. Jadi berani Akasha ni pun tak study dulu ke, tak minta pendapat kepada orang-orang di dalam set drama Walid tu. Takkan main setuju je, kan? Kajilah dulu dialog tu macam mana, kan? Jadi dekat sini, pada pendapat aku lah, pengarah drama ni, Erma Fatimah, kenalah bertanggungjawab, sebab ini melibatkan soal akidah. Dan pada masa akan datang, aku mohonlah kepada pengarah-pengarah filem yang nak buat filem ataupun drama, produksi filem ataupun drama, lain kali tolonglah, janganlah tahu nak menyampaikan satu mesej tentang ajaran sesat, tapi takkanlah sampai macam tu sekali. Tak buat kajian, kan? Tak minta persetujuan daripada Jabatan Agama Islam, kan? Janganlah tak taruh je. Kita bukan macam Hollywood. Hollywood memang dia tak ada pantang larang. Tuhan dia, Jesus Christ pun dia orang kutuk, kan? Tapi kita tak boleh lah macam tu. Kita kan orang Islam, kan? Agama rasmi negara kita pun agama Islam. Jadi kalau kita sendiri tak hormat agama kita, apatah lagi orang yang bukan Islam tengok agama kita ni macam mana. Dah lah sekarang ni banyak isu yang pijak Al-Quran, ya, nama Allah dekat stokin, kalimah Allah lagi, kan? Jadi takkanlah sampai ke drama filem sampai nak buat macam tu sekali. Banyak lagi cara lain, kan? Jadi lepas ni minta tolonglah produksi filem atau drama, pengarah-pengarah filem atau drama ni, tolonglah alert sikit. Okey, itulah saja. Bye.